Saya ada sedikit fobia. Sebab dulu saya besar kan, lepas tu masyarakat kita pula ada yang mulut jahat. Okey Dafi, nak tanyalah pada usia sekarang 38 tahun Ya. Okey, bagaimana dengan orang kata rutin pemakanan ataupun mungkin apa yang dah diamalkan Dafi untuk orang kata mengekalkan kesihatan yang baik? Saya adalah orang yang yo-yo. Maknanya kejap-kejap kan jaga, kejap-kejap tak jaga, kejap-kejap cut, saya tak cut, saya agak tak stable di situ. Tapi of course, bila kita dah sampai ke usia yang tertentu ni, mungkin tak terlalu senja lagi, tapi dah agak meningkat lah kan. Betul lah cakap tadi, saya cuba, especially on carbohydrate, saya cuba cut. Gula tu saya dalam usaha untuk cut. Saya pula jenis, kalau terlebih karbo, dia akan terlebih berat badan. Okey. So nak mengelakkan benda tu, saya kurang-kurangkan lah. Okey. Beberapa tahun lepas Dafi mungkin pernah mengalami masalah berat badan juga kan? Orang tahulah macam mana keadaan fizikal Dafi ketika itu. Jadi mungkin boleh yang mana? Yang masa besar atau masa terlalu kecil? Oh, yang terlalu besar. Ya, saya pernah terlalu besar, lepas tu saya terlalu kecil pula. Itulah nak tanya perjalanan transformasi dari besar ke kecil tu, mungkin apa diet ataupun bagaimana Dafi usahakan? Mungkin bila bercakap pasal bab diet ni, saya ada sedikit fobia. Sebab dulu saya besar kan, lepas tu masyarakat kita pula ada yang mulut jahat, mesti mengata lah kata itu kata ini. So saya bila saya start diet, kadang-kadang saya ada masalah yang saya tak tahu nak stop. So dia akan berterusan, saya macam tak ada titik tengah. Terus itu tahu-tahu dah macam dah orang tuduh saya ambil barang-barang macam-macam dah. So sekarang ni dah lebih stable. Okay. Alhamdulillah. Doa-doakanlah saya dapat maintain. Kalau dapat turun sikit lagi okey kot. Ketika itu berapa berat? Paling berat sikit. Paling berat saya pernah pergi 97. 97 paling berat. Paling berat. Tapi memang kuat makan ke ketika itu? Saya ada tu kata saya jenis orang yang musim. Kalau tengah musim saya kuat makan. Tu bahaya tu kalau tengah musim makan, saya makan merapu-rapu yang next level. Dia dah terlebih layan kan. So makin lama makin banyak ruang dalam perut ni. Isi gemuk lah. Saya tak ada masalah dengan orang gemuk. Okay. Cuma untuk saya personally, saya rasa saya lebih presentable kalau dengan fizikal yang tertentu lah. Okey. Macam mana dari segi kesihatan pula ketika itu? Okey je, kesihatan okey. Tak ada masalah. Saya alhamdulillah lah, saya tak ada masalah kesihatan. Tak ada nak kata kena kecil mani, darah tinggi, tidak ada. Doa-doakan saya terus sihat macam ni. Itulah, cuma dari segi stamina lah kot. Akan masalah sikit sebab penat kan. So untuk saya yang bekerja macam di atas pentas, benda tu kurang bagus lah. Adakah Dafi percaya seorang lelaki tu perlu ada kemahiran memasak? Saya tak rasa benda tu perlu, tapi kalau ada itu satu bonus. Kalau setakat masak benda macam nasi goreng saya boleh buat. Okey. Itu sebab zaman-zaman saya besar dulu lah. Saya nak minta orang masakkan, malu banyak kali kan. Nak makan. So belajar masak sendiri. Dan selain tu saya rasa kelebihan saya yang saya baru explore bulan Ramadan baru-baru ni adalah kepada baking. Apa yang membuatkan Dafi berminat untuk buat baking? Dia start dengan saya dipanggil untuk sebuah TV program di sebuah stesen TV. Dan memerlukan saya masak. So bila saya dah masak, so family dah start cakap, mana masakan tak rasa, benda tak pernah buat. So diorang excited lah. So saya buat sepanjang Ramadan tu dia ulang-ulang, orang ni minta. Lepas tu saya macam saya suka cabar diri saya juga. Okey, takkan ini je. Ketika itu buat apa sebenarnya? Saya buat puding karamel. Puding karamel. Kebetulan pula tengah viral benda tu. Okey. Gara-gara KA kan. Okey. Jadi so after that saya cakap, okay, what else can I do? Tapi saya akan buat benda yang saya suka lah, of course. Jadi saya beralih kepada chocolate chip cookies pula. Saya tak jual, tapi saya memang buat berbalang-balang untuk diserahkan kepada rumah-rumah ahli keluarga. Dan itu memang first time buat? First time seumur hidup. First time buat, terus jadi? Jadi, alhamdulillah. Orang kata bakat terpendam, bukan bakat yang elok dipendamkan.